Vivix untuk masalah sis dan fibroid. Bahaya ke sis dan fibroid ni? Mestilah kan, setiap penyakit tu dia ada risiko dia. Okey, macam sis dan fibroid ni dia boleh menyebabkan masalah kesuburan, sukar hamil dan boleh terjadinya pertumpahan darah. Sakit tu jangan cakap lah kan, yang biasa alami saja tahu macam mana sakitnya dengan rasa nyilu, berdenyut-denyut dan pergerakan kita tu jadi terbatas bila sakit kan. So, sebagai ikhtiar untuk kecutkan sis dan fibroid ni, ramai yang amalkan Vivix. Vivix ni dia tinggi dengan polifenol. Polifenol yang bertindak untuk memperbaiki sel-sel dan disingkirkan sel-sel yang tak normal dalam badan kita. Sis dan fibroid ni salah satulah kan sel yang tak normal dalam badan kita. Dengan penggunaan bahan-bahan yang premium yang Shaklee gunakan untuk penggunaan akan dapat rasa kesan seawal seminggu ke 2 minggu, bergantung juga pada individu. So, yang ada masalah sis dan fibroid yang nak dapatkan Vivix, anda boleh klik link di bio kaan penghantaran seluruh Malaysia.